Pernah jumpa stopcock macam ni? Buka air tak keluar, tutup lagi lah tak keluar. Lepas tu nak buat macam mana supaya air boleh keluar? Buat macam ni, potong dan ganti dengan stopcock baru. Tapi macam mana air daripada dalam tangki tu saya tak bagi keluar. Itu adalah rahsia di sebalik rahsia lah. Kalau nak menuntut ilmu boleh berjumpa dengan saya. Paip lama adalah paip ABS atau paip biru tu lah. Jadi saya akan gunakan gam biru. Walaupun paip baru yang saya gunakan adalah paip PVC. Ikut cara tukang masing-masing. Ada setengah tukang dia gunakan gam paip Jepun yang warna oranye tu. Berhati-hati semasa ada dekat atas siling ni. Jangan tersilap pijak. Tersilap pijak tu boleh jadi kita akan jatuh ke tingkat bawah pula. Stopcock dah pasang, kita boleh tutup stopcock dia supaya air tak keluar. Dan kita potong paip yang belah bawah ni pula. Lap sikit paip yang basah tu dengan kain buruk dan kita bubuh gam. Lepas bubuh gam, kita sambung pula paip ni. Nak tukar stopcock tangki air ni mudah saja. Hanya perlukan kemahiran untuk kita scuba diving dalam tangki sahaja. Sebelum tukar stopcock, kita scuba diving, dan selepas kita tukar stopcock, kita pun perlu scuba diving. Alhamdulillah settle tukar stopcock. Air dalam bilik air pun sudah keluar dah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang.